Assalamualaikum. Nak tanya ni pada Majlis Perbandaran ni, nak tanya apa projek apa ni ya? Projek apa sebenarnya nak buat ni ya? Tengok panjang-panjang lorong ni. Ni kawasan taman ni. Macam mana boleh buat longkang sebesar-besar ni? Nak buat apa? Padahal sini bukan kawasan banjir pun. Depan rumah orang ni. Depan rumah orang. Ni pun rumah orang lagi. Ni kawasan taman ni. Taman ni. Nak kata ada pantai ke, ada sungai, tak ada pula. Tapi kenapa buat longkang sebesar-besar ni? Nak buat apa sebenarnya ni? Ada buat ni ke? Ada buat pertanyaan ke ataupun pertanyaan dekat penduduk setempat ke? Dengan ketinggian dia lebih kurang 1,5 inci. Tengok projek ni. Tengok bila dah buat kerja, data tak lengkap. Tengok sepah. Daripada asal dulu jalan ni cantik ni, boleh tempat orang parking. Tengok dia buat macam mana sekarang ni. Kita tengok. Ni longkang ke tempat letak mayat ni? Tengok. Aduh, hai. Kotor lah. Buat tak cantik lah ni. Aduh. Dalam kawasan sini, taburan hujan adalah jarang sangat berlaku. Tapi kenapa buat longkang sebesar-besar ni? Ada banjir ke sebelum ni? Saya pun tak faham ni. Apa projek sebenarnya nak buat ni? Dengan tak ada penutup macam ni. Tengok longkang ni, dia macam ni je. Tengok. Kalau ada budak-budak main terjatuh dalam ni, satu hal lagi. Tengok dengan bucu tajam ni. Tengok. Saya pun pelik apa dia nak buat sebenarnya ni. Jalan jadi huru hara ni. Sepatutnya sebelum ni tempat dia parking ni. Tempat dah paling parking ni. Dah buat macam ni, tembok sebesar-besar ni. Dah laluan ni jadi kecil dah tadi. Laluan taman ni jadi kecil dah. Pun pelik juga. Kenapa jadi ni? Nak parking kereta sebelah ni pun susah dah. Dia jadi sempit jalan ni. Ada dah. Pelik besar. Tengok. Lagi dia buat lagi macam ni. Aduh, rosak hari punya panas macam ni. Dia orang buat lagi macam ni. Tengok.